welcome back to channel Mana Zahan. Okay. Rule pertama yang nak cakap ke depan adalah apa yang dah jadi semalam. Kali, apa cerita semalam Kali buat? Kali buat apa semalam? Saya cuma nak Cuma apa? Nak berdua dengan Airin, nak bercakap something. Kali kata dekat Am, dia nak buat satu konten bagi something dekat Airin, tapi tak ada pun. Apa yang you buat semalam? Tak, I nak cakap dengan dia tapi benda yang tak patut rakam dan you post. Tapi dia tak nak dengar. Okey, syarat kedua. Bukan cakap syarat. I dah cakap banyak kali dah. Korang suka-suka nak maki-maki, including Harin. Nak maki, nak suka-suka nak bergaduh. Korang benda tu tak perlu direkod. Masalahnya benda tak payah rekod pun. Masuk Am. Tak payah rekod, settle nak berluar. You ni cakap nak buat konten. Airin pun sama, duk marah-marah depan tu, lepas tu masuk satu dunia. Semua tengok pasal Nana pasal benda ni. For what you post? Tak masalah, dia yang mulakan lah. Mulakan apa? Dia nak tak tahu apa yang dia nak. Ni bukan pasal mulakan. Okey, tak kisah ada rekod pun Airin tak tahu ke apa. Lantaklah, tapi pegang tu yang tak boleh terima sampai sekarang. Apa ni? You explain lah. You yang panggil I semalam. You explain. I panggil you sebab I nak bercakap dengan you tak faham ke? Apa benda yang mengarut ni? Apa benda yang tak faham ni? Siapa nak faham you? I takkan nak faham you sebab you always every day mengarut. Faham? Mengarut. What the heck is that? Okey, Ina. Airin, isu pegang. Aku nak tegur satu je. Kenapa kena sampai pegang-pegang? Tak masalah dia. Dia girlfriend Airin ke, tak girlfriend ke, still tak boleh pegang Airin. Still tak boleh pegang dia. Salah. Apa yang salah? Ni satu teguran Airin. Cuba fikir panjang. Apa yang salah? Salah! Memang salah, beragama pun salah Airin. Cakap pakai otak Airin. Tak, masalah dia tak sengaja Dia tak sengaja Tak sengaja. Bukan sengaja, kalau sengaja lain, dia tak sengaja. Nana, you dengan dia ke sebenarnya? Tak, I tak nak pun dekat dia. I nak dekat Hakim masalahnya. You nak Hakim? Nak Hakim lah. Kenapa pergi bagi harapan ke dia? Kenapa bagi dia pegang? Tak, you tak faham ke sekarang ni Wana dengan Hakim dah ada, dia memang dah ada hubungan dengan Wana dengan Hakim. You tu Yalah. Hakim kenapa? Kenapa nak kacau hubungan orang? Hey. I tak faham kenapa you nak kacau hubungan orang. Wana dengan Hakim dah happy. You faham tak? Airil, I nak stop benda ni semua. I tak suka you pegang-pegang I. What's going on? Behind tak me you suka. different. In front me you different. Kenapa you susah sangat Tak nak you. Cuma main you je. You diam lah. You banyak cakap lah you ni. Main cakap apa? You tak nampak lagi ke? Kau diam. Kau semalam dekat depan kamera. Kau boleh lah beria. Sekarang ni kau diam boleh tak? Ayah beria. You tak nampak ke dia yang beria? Dia tak nak Tak, Mike kat siapa sekarang ni? Mike dekat si perempuan macam mana macam tu. Betul. You tak nampak ke? You Tak, I suka tahu. dengan sangat Dia you. suka I lagi. I tahu dia suka Tak, I. I tak suka you. You tak Kalau I nampak tengok ke? Nana, dia memang fake. Tak, Memang dia- selalu macam ni. Tapi dia dia suka I. fake. Dah. Nak cakap. Korang gaduh-gaduh macam ni pun, okey. Syarat dia simple. Jangan touch. Boleh buat tak? Jangan touch perempuan. Kedua, you jangan buat konten yang tak ada kaitan dalam ni. I dah cakap dah. Nana, you kawan I tapi I tak faham. I tak nak ambil tahu pasal you masalah you. I dah tak nak ambil tahu dah. You nak buat apa ke apa semua lepas ni you tanggung sendirilah. You buatlah apa you nak buat sebab you yang pilih jalan masalah ni. Boleh kali I nak cakap dengan you kali. Please lah, lepas ni you jangan kacau hidup I. And you memang selalu buat masalah kan. You memang selalu nak jatuhkan I. I tahu. You sebenarnya tak, you tak suka I pun. You sebenarnya nak jatuhkan I. I tak tahu apa you nak. You nak duit I ke? Minta duit you ke? Tak ada kan? I rasa you nak duit I. Boleh tak? You layan I boleh betul-betul. Weh, kau mengarut apa ni perempuan? Tak, I minta you layan I betul-betul tak Weh perempuan, Am suruh kau jangan mengarut boleh tak? Am suruh korang tak slowkan. biar, Am suruh korang slowkan dah. Okey, boleh diam tak sekarang ni? Tak payah nak bertengkar tak lagi. Tengok, Nana. Kalau kau nak tahu kan, maruah kau tu bawah tempat kaki aku je lah. Ni dah lebih ni lah. Nak cakap ambil mic. Okay, selama Aris tak ada ni kan. Tak, Airin bro. Tak habis lagi cerita daripada itu bro. Kau hari ni nak marah-marah dia nak tengking-tengking ni apa pasal ni? Riz, kau boleh diam lah Riz. Tak, okay bro. Bagi aku cakap dia boleh tak? Bagi aku marah dia, bagi aku puas hati aku boleh tak Riz? pula. Dah bagi. Tak, Mat. Cerita elok-elok lah dengan perempuan kau. Tak payah nak naik suara semua, Mat. Riz, kau siapa Riz? Kau nak dekat-dekat dia Riz? Kau tahu sekarang ni, dia dah buat satu benda yang Kau cakap every time post ni video kat TikTok, susahkan hidup aku, tiba-tiba nak trap aku. Kau tak faham Riz? that's not the thing bro. Cakap dengan perempuan elok-elok bro. Tu je aku nak cakap dengan kau. Riz. Tak, kau nak gini? Riz. Tak, kau nak gini?
Tak, kau nak bangun ke? Aku buat apa? Tak, aku buat apa kau nak backup dia? Jap. Aku tak backup lah, dia cakap aku nak backup. Kenapa kau nak backup dia? Asal kau nak backup dia? Aku tak boleh dengar benda bising-bising. Why kau nak backup dia? Aku tanya. Tak, aku cakap elok dengan dia. Apa yang Tak, benda aku cakap elok dengan dia. Benda cakap elok. Kau mati kau duduk. Kau cakap jangan gaduh. Duduk. Pasal perempuan kau nak gaduh. Tak adalah, kau dah ada warna. Patutnya kau jaga warna. Kau pun tak payah nak sayang aku punya girlfriend. Dah duduk tak payah gaduh. Kim, kalau kau nak fight Kim, kau fight dekat ring tolong dengan gue. aku Kim. Bro, kita kawan. Kaki dia sakit tau. Kenapa kau tolak dia macam tu? Santai lah. Kaki dia baru sembuh dulu. Kaki dia baru sembuh dulu. Jangan tolak dia macam tu. Dah, topik lah benda-benda macam ni. Dia tak nak kau sentuh macam ni. Kecoh sampai kaki kau dah sakit dah. Dah, duduk. Okay. Okay. Kim, you okey ke tak? Okey, betul sihat. I tak tanya you lah, Wana. I tanya you. I tak jawabkan. Tak, kenapa you nak sibuk? Kenapa you nak tanya Hakim? Patutnya tanya, okey ke tak? Asal you tanya Hakim pula? Pak, tak nampak lagi. You tak suka you. Duduk. Asal you tanya Hakim pula? Tak, asal dia tanya Hakim dia ni? Korang kan kawan-kawan. Okay. Tak. Sekarang ni kan. Airin dengan Aris kawan. Okey. Sekarang ni Aris tolak Aris kan. Tapi kenapa pula tiba-tiba Hakim nak masuk? Tiba-tiba mati. Kenapa Hakim nak masuk pula tiba-tiba? Kim, one thing aku nak cakap dengan kau Kim. Kalau kau betul nak fight aku Kim, kita fight dalam ring Kim. Gabra lah. Kalau kau betul, aku cabang kau Kim. Duduk. Nak cabar-cabar apa lagi? Duduk. One thing aku cakap dengan kau Kim. Chill out, man. Bagi je lah ni. Boxing dengan dia. Jom. Set up. Boxing dengan dia. Malas lah. Korang ni berapa kali lah boxing gaduh dengan boxing. Apa yang kau dapat manfaat boxing ni serius? Sesama korang pula tu. Kalau luar tak apa lah. Okey, macam ni lah. Boxing ni nak menentukan keadilan Sebab dia banyak kali masuk bila Airil tak orang lain, dia yang masuk. Dia ni macam superhero sekarang ni. So, kita nak tentukan siapa yang superhero sebenar. Kita fight kat dalam ring Apa yang Airil dendam sekarang ni? Okey, tak ada lah. Airil nak tunjukkan bukti. Tak boleh masuk. Okey, patutnya starting ni janganlah serang-serang semua. Yang serang ni Airil start serang. Kalau Abang nak halang benda tu. Airil tak nampak ke? Bro, minta maaf kat Aris bro. Nah bro. Minta maaf kat Aris, minta maaf kat semua, settle. Nah bro. Tak nak buat apa-apa boxing dengan korang. Serius. Dah tak suka dah tengok tim korang kita ni sesama kita gaduh. Tak macam ni bro. Aku sentuh kau sebab kau sentuh kawan-kawan aku dalam tim ni. Kau faham tak? Tak, siapa yang mulakan? Kau yang mulakan dulu, kau sentuh kawan-kawan aku. Aku takkan sentuh kau kalau kau tak sentuh kawan aku. Budak ni, kaki dia patah, kau nak sentuh kenapa? Kau sentuh aku. Okey, macam ni Hakim. Kalau kau gentle, kita fight kat dalam ring Hakim. Okey. Tu je. Ada cakap tak nak ring. Ada tak nak ring antara korang? Apa yang kau dapat dari ring? Serius cakap. Kau ni budak-budak, aku malah borak. Apa yang kau dapat tu ring? Kim, takkan kau kecut Kim? Airil duk marah si Kali. Lepas tu Ambil tu angkat tangan tu. tak nampak apa-apa benefit tau antara korang fight di antara korang. Biarlah, I suka tengok diorang. You nak cakap pakai mic. You nak cakap pakai mic. Bagi mic satu lagi. Mana? Tak apalah, biarlah diorang fight. Tak nak buat. Buat please. I nak tengok. Tak nak buat sebab ini kawan-kawan kita dalam ni. Faham? Biarlah. I tak nak. Daripada kawan-kawan ni Kenapa pula tak nak? Tadi cakap awal I tak nak buat sama korang gaduh. Buat je. Kalau Hakim menang, ada tak adalah sentuh-sentuh Aida lepas ni. Bapak beria. I yakin Hakim boleh menang. Fight for the girl. Dah lah, aku lah. Baik. Again. Okey, tanya Airil betul-betul lah. Tak nak buat tapi apa dia cakap tu betul sebab hang ni kalau tegur hang memang nakal. Perempuan lain boleh lah hang nak buat ni tapi dalam team ni hang macam ni lah. Betul ke Airil nak fight dengan Hakim? Atau Hakim tu pernah main boxing ke? Tapi dia tak adalah lawan depan-depan. Serius tanya depan. Betul? Sure? Sure Kalau untuk Nana ada sanggup training hard. Tak. Pendekkan. Itulah cakap dia nak tengok fight Hakim tak apa. Tengoklah lepas ni Airil jangan orang kata apa? Airil jangan kacau Nana. Ingat you stick dengan relay you. Jangan nak buat bukan. Dalam video yang kali rakam tu nampak sangat you bagi dua harapan. Salah you Nana. Salah you juga. Tapi you nak tengok dorang sangat. You nak tengok dorang kita tak apa. I bagi. Okay. Hakim ada apa-apa kata? I'm on. Ada Okay. apa-apa No problem.
Buat game. Kalau betul dia boleh lawan, okay, buat je. Dia nak sangat, buat. Buat apa ni lawan budak ni? Ya, dia nak sangat. Boleh? On. Buat sangat. So aku akan pastikan kalau kau kalah, kau tak boleh nak sentuh-sentuh perempuan-perempuan dalam ni. Okay, fair, okay. Yang kau tak boleh sentuh kawan-kawan aku dalam ni. Perlawanan ni bukan sebab perempuan, tapi perlawanan ni sebab apa yang Airil nak buktikan yang skill Airil lagi power and I punya skill lagi better daripada Hakim. And you Nana, apa yang you cakap lepas ni Hakim tak boleh kacau you apa semua tu, I nak buktikan I akan menang and you akan jadi awet I. Kata bukan sebab perempuan. You akan jadi girlfriend I. Kata bukan sebab perempuan. Confirm. Am bagi korang ni, okay, am bagi sebab apa? Sebab I dah tak mana. macam ni. Kali ni apa Dia rasa benda macam- lagi tak faham. You akan jadi nombor papan tu yang jalan tu. Angkat nombor round-round tu. Kau lah tadi. Apa benda ni kali ni? Ari dah bersakit kat belakang ni. Masih lagi. Aduh. Okay, simple. Am bagi kata-kata putus last. Simple. Han nak lawan, okay, kita set up dengan cara profesional. Okay, am cari juri profesional. Okay, game profesional, simple. Tapi am cakap satu je. Jangan ada dendam. Kalau Airin kalah ke apa, jangan dendam Airin. Abang beritahu awal. Airin nak benda ni. Dah 2 kali Airin minta. Tak nak benda ni korang dendam. Abang tak nak tengok gaduh, tapi nak settle benda ni. Betul nak tunjuk sangat kan? Okey, tak apa. Go. Tak payah buat press conference ke apa, tak apa. Korang tengok macam mana. Kalau nak sangat, kita cari. Puanti. Let's go. Korang nak terfight ke? Kau nak training ke apa? Kau cakap Bagi tahu Let's go. End. Dah, kita habis discussion sini. Dah, end.